Usia meningkat membuatkan wajah berubah. Kadang-kadang kita tak kenal tu siapa ya, sebab beza sangat dulu dengan sekarang. Jadi, teknik ni boleh mengembalikan wajah ke asal dan nampak natural. Bila usia tu meningkat, akan berlaku lipatan-lipatan dan garisan-garisan macam ni ya. Nampak bengkak-bengkak bawah mata, tepi mata. Untuk mengembalikan struktur wajah ke asal, kita menggunakan red light. Cahaya red light akan masuk ke dalam kulit, dia akan mengetatkan kembali ligamen ni. So ligamen ni kita boleh katakan ibaratnya macam skru lah kan, macam dia boleh diketatkan kembali, wajah tu akan kembali terletak tempat yang sedia kala. Ini boleh membuatkan seseorang nampak lebih cantik, lebih muda dan lebih fresh. Saya dapat tahu Marissa daripada Facebook, daripada iklan TikTok, dan juga kadang-kadang saya tengok melalui Google pun saya tengok juga. Usia meningkat membuatkan wajah berubah. Kadang-kadang kita tak kenal tu siapa ya, sebab beza sangat dulu dengan sekarang. Jadi, teknik ni boleh mengembalikan wajah ke asal dan nampak natural. Bila usia tu meningkat, akan berlaku lipatan-lipatan dan garisan-garisan macam ni ya. Nampak bengkak-bengkak bawah mata, tepi mata. Untuk mengembalikan struktur wajah ke asal, kita menggunakan red light. Cahaya red light akan masuk ke dalam kulit, dia akan mengetatkan kembali ligamen ni. So ligamen ni kita boleh katakan ibaratnya macam skru lah kan, macam dia boleh diketatkan kembali, wajah tu akan kembali terletak tempat yang sedia kala. Ini boleh membuatkan seseorang nampak lebih cantik, lebih muda dan lebih fresh. Saya dapat tahu Marissa daripada Facebook, daripada iklan TikTok, dan juga kadang-kadang saya tengok melalui Google pun saya tengok juga. Usia meningkat membuatkan wajah berubah. Kadang-kadang kita tak kenal tu siapa ya, sebab beza sangat dulu dengan sekarang. Jadi, teknik ni boleh mengembalikan wajah ke asal dan nampak natural. Bila usia tu meningkat, akan berlaku lipatan-lipatan dan garisan-garisan macam ni ya. Nampak bengkak-bengkak bawah mata, tepi mata. Untuk mengembalikan struktur wajah ke asal, kita menggunakan red light. Cahaya red light akan masuk ke dalam kulit, dia akan mengetatkan kembali ligamen ni. So ligamen ni kita boleh katakan ibaratnya macam skru lah kan, macam dia boleh diketatkan kembali, wajah tu akan kembali terletak tempat yang sedia kala. Ini boleh membuatkan seseorang nampak lebih cantik, lebih muda dan lebih fresh. Saya dapat tahu Marissa daripada Facebook, daripada iklan TikTok, dan juga kadang-kadang saya tengok melalui Google pun saya tengok juga.